Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di site Sungai Burung untuk kediaman apa kita nak panggil lah. Sebab kediaman ni dia lain daripada yang sebelum ni. Jadi kita nak mula ni proses ikat bata IBS. Tingkap macam biasa kita bagi grill macam ni. Jadi kita nak masuk ke dalam beams kaki. Jadi kita nak masuk ke dalam, kita nak tengok ni ada ruangan-ruangan dia. Kita ada bilik, ruang tamu, tandas, bilik lagi. Dan kita ada ruang tamu lagi. Alright, ni daripada sudut sisi belakang. Belakang ni pun kita ada anjung nanti. Kita akan buat kemudian. Alright, kediaman ni bernilai lebih kurang, tapi korang tak boleh nampak bayang lagi dia punya design. Jadi korang kena tengok playlist ni sampai lah. Siap, insyaAllah. Ini progress dia hari ni. Kita boleh masuk lah macam biasa. Ini bahagian ruang tamu dia. Jadi di ujung sana ada tandas. Sini ada bilik, tandas dan bilik lagi. Alright, untuk sisi belakang, beam atas pun dah mula siap. Jadi kita terus untuk pemasangan ke kuda atap. Yang ni kita guna zinc sisi ikan. Alright, ini progress hari ni. InsyaAllah esok kita nak lihat progress untuk ke kuda. Ini progress dia. Kita dah pemasangan papan manis ke kuda, insyaAllah dah siap. Jadi mungkin esok kita akan pasang zinc atap. Atap sisi ikan tu. Right, ni daripada sudut sisi belakang. So okay, kita ke depan lah balik. Ni kita ada kehadiran pemantau kita. InsyaAllah dia nak cuba mengecek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ni tuan tanah dia. Kacak bergaya. Korang kalau nak masuk ada nak repair TM ni orangnya. Assalamualaikum. Kita di site Parit 3 Sungai Burung, Tanjung Karang, bersebelahan dengan Skincan. Alright, kalau korang nak bina kediaman design macam ni, keluasan begini, korang boleh klik link WhatsApp di bio atau kontak kami ZBR Group. Jumpa di WhatsApp. Sebelum tu kita pusing dulu lah. Ini bahagian hadapan. Sekarang kita pusing dulu. InsyaAllah ni dalam sehari dua InsyaAllah siap. Alright, kita masuk ikut pintu belakang. Ini kawasan dapur. Dan terus kita akan jumpa ruang tamu. Ini tandas. Ruang tamu ni agak luas. Proses masang mozaik. Ini bilik 1, bilik 3, bilik 2, tandas 1 dan bilik 1. Ini keseluruhan rumah. InsyaAllah sehari dulu lagi siap. Alright, korang kalau nak bina kediaman, korang boleh klik link WhatsApp di bio. Di